Sekarang ni aku nak share dengan hampa satu tower power strip daripada Tesan yang mana dia ada 8 AC outlet 3 pin. Apa maksud? Ni memang untuk Malaysia. Bukan jenis yang pakai 2 pin macam yang China punya. Design power strip ni dia takkan sangkut plug-plug yang ada. Walaupun besar mana pun plug tu, dia takkan sangkut. Dan hampa jangan risau kalau hampa dah pakai ke-88 AC outlet ni, dia akan short ataupun terbakar. Sebab power strip ni dia boleh supply 3250 watt. Bermakna kalau hampa nak guna satu plug untuk guna deep fryer yang jenis elektrik tu pun boleh pakai sebab deep fryer tu selalunya 3000 watt. Yang ni 3250 watt. Takkan terbakar. Dan dekat atas ni ada extra 3 outlet USB, 2 adalah USB Type A dan 1 adalah USB Type C dan ketiga-tiga boleh supply 15 watt bermakna hampa boleh guna untuk fast charging. Dan last sekali, dekat atas ni ada satu button untuk hampa guna on segala outlet dekat sini dan juga 3 outlet USB secara serentak. So kalau hampa plan nak beli power strip dari Tesan ni, dia datang dengan dua warna. Satu putih macam yang aku punya ni dan satu lagi warna hitam yang lebih premium. Tapi yang warna putih ni dia datang dengan kabel panjang 3 meter. Dan yang warna hitam cuma 1.5 meter sahaja.